Satu kejadian kemalangan jalan raya melibatkan dua buah motosikal dilaporkan berlaku di laluan Simpang Renggam arah selatan, sekaligus menarik perhatian pengguna media sosial selepas rakaman kamera papan pemuka tular sejak semalam. Berdasarkan video tersebut, kelihatan sebuah motosikal dipercayai cuba mencelah di antara kenderaan lain ketika trafik bergerak perlahan. Bagaimanapun, tindakan itu dilakukan tanpa memastikan keadaan benar-benar selamat, sebelum motosikal berkenaan dilanggar oleh sebuah motosikal lain yang datang dari arah belakang. Akibat pelanggaran tersebut, kedua-dua penunggang terjatuh di atas jalan, namun tahap kecederaan mereka masih belum dapat dipastikan setakat ini, sehingga kini, tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan oleh pihak berkuasa berhubung kejadian tersebut.